Ini dari segi teori tapi juga dari segi yang kita tengok lah. Your gaji reflect your productivity kan. Betul lah tu. Kita tengok statistik productivity pun dia masih lagi melebihi peningkatan gaji lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersua kembali dalam episod ke-7 KRI Open Table Podcast dan bersama saya Dr. Nong Sari, kita punya chairman di Khazanah Research Institute KRI. Apa khabar Dr. Nong? Alhamdulillah, okey. Semua okey. 7 lah. Dah 7 lah. Okey. Kita going viral recently. Alright. Which is bagus lah untuk kita punya institute ni. Okey, kita mulakan topik kita Dr. Nong. Kita punya perbualan ni dengan recent issue iaitu pengumuman pemotongan bajet kementerian-kementerian di Malaysia. Yang menimbulkan pelbagai polemik di mana Kementerian Kesihatan dan Pendidikan juga akan dipotong perbelanjaan mereka. Komen sikit Dr. Nong. So, semalam saya dengar Nur Hisham punya ketua pasukan task force on crisis ni. Dia pergi dengan BFM ke mana kan. Cakap satu actually arahan ataupun circular perbedaran tu kepada kementerian-kementerian is actually dokumen rahsia kan. Nombor dua, benda tu maknanya leak apa? Dibocorkan. Yang ketiga, sebenarnya tujuan arahan tu ialah untuk mengarahkan kementerian untuk mencari potongan dalam perbelanjaan pengurusan operating expenditure. OPEX. So nombor 4 ialah kerana yang ni banyak orang tak faham. Dekat Malaysia ni kita di dalam Financial Procedure Act, even dalam Constitution pun dia cakap very clear. Maknanya perbelanjaan pengurusan kerajaan OPEX tidak boleh melebihi hasil kerajaan. So dalam dana consolidated fund, kumpulan wang yang disatukan, yang mana semua hasil masuk dalam tu, perbelanjaan mengurus kena book count di situ ya. Dan dalam belanjawan yang seperti yang telah diluluskan oleh Parlimen, klasifikasi subsidi masuk dalam perbelanjaan mengurus. Kan? Seluruh perbelanjaan mengurus yang diperuntukkan dan diluluskan dalam belanjawan dalam 700-800 juta sebulan untuk RON 95 ni. Tapi sejak perang ni dia naik sampai 6 bilion. Harga minyak. Subsidi tu naik sini. Untuk mengekalkan harga RM1.99 tu, kerajaan telah mana 6 bilion. So maknanya kalau 6 bilion sebulan, 6 bilion tolak 700 dah jadi 5.3, 2 bulan dah jadi 10.6, 3 bulan jadi 15.9 kan. Jadi kalau hasil diunjurkan tidak meningkat lebih daripada yang diperuntukkan dalam perbelanjaan, maka perbelanjaan mengurus hendaklah dibiayai oleh peruntukan perbelanjaan pengurusan yang lain lah. So sebagai langkah awal, I think perbedaran cakap kat semua kementerian, kau carilah potongan dalam OE, dalam operating expenditure. Orang semua kena kabut lah, potong pendidikan dengan kesihatan. Kan? I think tahap pembekalan perkhidmatan asas untuk kedua-dua semua kementerian tak tukar. Kan kalau polis ke, takkanlah rondaan nak pergi, polis relax, tak payah ronda, cikgu tak payah pergi mengajar, ubat potong, tak. Tapi dia nak cari apakah boleh yang tidak menjejaskan fungsi perkhidmatan untuk nak tampung 2-3 bulan ni dah belanja ni kan. Pasal kita tak boleh pinjam duit untuk bayar yang ni. Jadi kita kena cari pemotongan lain untuk bayar sini. Dan dia juga itu tujuannya sebenarnya. Jadi dari segi angka, sebab Kementerian Pelajaran dengan Kementerian Kesihatan memang paling besar. Kesihatan memang dapat peruntukan yang paling besar, 40 bilion, 50 bilion. Jadi kalau 5% pun dah 2-3 bilion . So itu dari segi itulah. Tapi semua orang melompat lah. Tapi kalau bagus juga saya rasa dari segi, jadi kesedaran patut ada bahawa kita
kalau kita nak RM1.99, inilah harga inilah dia. dia punya trade off. Yes, Kan? ini harga Jadi dia. kita sampai mungkin pada satu tahap di mana orang ramai pun kata, tak boleh lah trade off macam ni kan. Baiklah naik lebih sikit pada RM1.99, tetapi kita tak trade off macam benda-benda lain kan. Sebab benda-benda lain ada tahap minima dia kan. Macam yang kita boleh potong kan. Jadi trade off dia ialah kita kena kurangkan subsidi yang menyebabkan mungkin harga naik lah kan. Itu dia punya trade off lah. Jadi perbincangan dia sepatutnya mengarah itu satu kesedaran yang orang kata mana boleh trade off yang ni kan. Untuk Semata-mata ni untuk semata-mata dapatkan untuk nak kekalkan minyak RM1.99. Jadi I think itulah dia punya ni. polemik tu bagus lah. Jadi kalau kita tak perkenalkan apa benda cukai baru untuk tingkatkan hasil, kita kena ambil perbincangan lain lah. Kalau kita tak mau ambil perbincangan lain, kita dah ambil, dah tinggal orang kata potong, tinggal tulang Jadi kita yang ni kena kurang lah kan. Kalau yang ni kurang, maknanya harga kena naik lah kan. Pasal kita kena terima bahawa ini adalah keadaan krisis kan. Bukan keadaan biasa, ni keadaan luar biasa kan. So yang tu lah. Yang keduanya Dr. Noh, kita dengar di social media ni lah kan, orang duduk berpolemik lah. T20, antara T20 ni banyak lebih datangkan hasil. Tak cerita pasal hasil, B40 ni tak ada hasil. Tak bayar cukai. Tak bayar cukai. Orang kata, Betul. ni hapah pun tak ada. M40 ni langsung lah. Bila tanya semua orang ngaku dia M40. Kan? Jadi, sebenarnya klasifikasi inilah. Yang T20, B40, M40 sehingga menimbulkan konotasi. Ini paling miskin, ini paling kaya, ini pertengahan. Sejauh mana masih relevan lagi? Sebab dia dah menjadi satu, ialah bermula untuk program, untuk mekanisme mensasarkan program-program bantuan, tapi now dia dah jadi ini kaya, untuk mengkelaskan social status seseorang. Jadi sekarang ni kita apa yang dijadikan kayu ukur untuk mengkelaskan isi rumah untuk individu menjadi polemik yang lebih hangat daripada lebih hangat. matlamat kita buat tu. Sebenarnya saya rasa macam kadang-kadang tak tahulah siapa salah kan, tapi kadang-kadang orang guna perkataan habis yang M40 pun jatuh jadi B40. Yang T20 pun jadi M40. You know, I think dia datang daripada perspektif saya ingat yang tak betul dari segitulah. Dia klasifikasi ni cuma sebagai satu susunan taburan kan. Kalau kita ambil 100 orang, kalau kita ukur berat badan pun ataupun ketinggian pun, dia mesti ada 10 orang dekat B10 teratas, yang terbawah. Yang terbawah, dan 10 orang dekat B20. Kalau kita bahagi 10 lah. Kita 10 orang kita bahagi 10 ikut ketinggian, mestilah ada 10 orang duduk dekat apa? T10 dan 10 orang duduk dekat B10 kan. Dan yalah, adalah 10. Jadi kalau ketinggian tak mungkinlah T10 tu jadi B, melainkan dia kecut kan. Dia jadi dia kan. Jadi kita, tapi kalau pendapatan boleh lah kan. Boleh, dia turun pendapatan naik, dia turun boleh naik. berubah, dia turun naik. Tapi dia turun naik, dia tak akan mengubahkan taburan kan. 10. Maknanya kalau ada orang B20, quote unquote dia jatuh ke B10, maknanya ada orang kat B10 tu naik ke B20 lah kan. Sebab mesti kekal 10. Jadi ini cuma kalau kita guna kayu ukur apa pun, pendapatan bersih ke, pendapatan kasar ke, pendapatan masuk sewa, tak masuk sewa, masuk apa ni dapatan dari segi transfer ke, bila guna apa pun kita akan dapat taburan kan. Jadi persoalan jatuh naik ni kita tak boleh kata kalau gitu habis M40 semua jadi B40. Jadi M40 semua jadi B40 tak boleh melainkan B40 yang tu tadi dia ganti kan. Jadi tapi maksud orang saya ingat jelas, maksud orang ialah pendapatan boleh naik turun, itu maksud orang lah. Tapi kadang-kadang saya rasa ada juga maksud orang ini
relevan kepada yang M40 lah. Sebab apa dia kata, dia kena bayar cukai, tapi dia tak semua benda dia dapat kan. So dia tersepit lah yang si B40 ni yang 40% di bawah ni dia mungkin dia tak bayar banyak cukai atau tak bayar cukai, tapi banyak program bantuan dia dapat. Jadi yang T20 ni ada dia kata dia bayar cukai tapi apa pun dia tak dapat kan. Jadi macam itulah. Tapi kadang-kadang kita kena pada saya lah, ni orang mahu saya, dia bergantung kepada apakah yang kita dapat daripada hasil cukai. Kan, daripada hasil cukai. Misalnya, kalau kita kata barangan awam yang umum kan, perkhidmatan awam yang umum, yang tu semua orang dapat kan. Tapi ada benda ialah yang disasarkan untuk orang miskin atau orang susah ataupun orang tua ataupun ibu tunggal. Jadi takkanlah yang tu pun nak bagi kat semua orang lah. Tapi kita sasarkan je lah kan. Dan orang yang mampu takkanlah dia kata tahun-tahun aku dah bayar cukai 100,000 setahun, I nak 100,000 juga kan. Susah lah macam tu kan. Dan kalau kata dia bayar cukai, tak bayar cukai langsung, dia betul tak dapat apa. Jadi apakah penggunaan instrumen pencukaian sebagai satu instrumen untuk menyamaratakan sikit kan, selain daripada untuk membiayai perkhidmatan kerajaan keseluruhannya kan. Saya dengar interview siapa dah, dia tu kata no, dia T20 dia bayar cukai kan, dia bayar cukai, dia beli rumah teres juta lebih, bayar cukai, bayar ni dekat 4,000 kan. Betul beli kereta dia, bini dia lagi tu dah 3-4 ribu kan. Betul sekali dia tinggal apa je kan. Yalah, alhamdulillah lah you beli rumah, boleh dapat rezeki tu. Boleh beli rumah, boleh beli rumah teres juta lebih kan, boleh beli kereta yang 3-4 ribu. Alhamdulillah lah kan. You kena tengoklah juga yang ada orang dia duduk PPR, dia ada motor ada, kan. ya. Kan. So kita kena ni lah. Tapi kadang-kadang orang kena tengok actually apakah tujuan perbelanjaan itu. Kalau tujuan untuk membantu orang yang cacat, jadi orang yang tak cacat tak payah cerita lah kan. Nak membantu ibu tunggal, jadi yang bukan ibu tunggal tak payahlah. Nak membantu kanak-kanak, yang bukan kanak-kanak tak payah lah. Jadi tapi adakah pembekalan perkhidmatan kerajaan dan barangan awam keseluruhan? Ada. Keselamatan awam, law and order, jalan raya, dan semua tu ada kan. So tapi bila main sang subsidi RON 95 ni, dia ada masalah sikit lah. Itu je saya ingat. So orang, pasal kita bagi kat semua orang. Bila kita bagi kat semua orang, bila kita nak adjust, jadi semua orang rasa macam entitled lah. Jadi dia tak dilihat sebagai macam tadi nak tolong kanak-kanak ke orang miskin ke orang cacat ke, dia dilihat sebagai hak saya kan. Dan saya terima lah benda tu sebab dia dah lama sangat macam tu, jadi dianggap sebagai biasa kan. Dan sebab benda ni dah lama sangat, orang membuat keputusan berdasarkan benda tu kan. Katakan Nazan kerja kat Central, Nazan nak beli rumah, tengok dekat kat Central adalah, tapi kena serata terperanjang. Nazan tengok ada kat Elmina, kat Gatri kan. Rumah juga tu. Rumah juga, tapi rumah tanah lah kan. Actually your calculation is okay. Your calculation ni kalau nak beli kondo ni banyak ni, tapi dekat Central, dekat tempat kerja, ataupun beli dekat Elmina Gatri tu, tapi dapat rumah atas tanah kan, tapi sama harga. So Nazan mungkin dalam computation tu kata commute tu nak bawa kereta daripada Gatri ke sini ke Central, duit minyak tu you rasa macam okey lagi lah, sebelum kupang kan, okey lah kan. But that keputusan adalah keputusan yang ketika distorted lah. Ya betul. Tapi bila naik jadi RM2.50 katakanlah, I don't know whatever, jadi your calculation out lah. Yes Kan. Tapi ramai orang macam Nazan kan, dia dah buat keputusan
Dia dah terikat lah. Andaian cost private transportation is, in fact masa you beli rumah dekat, katalah contoh you beli rumah kat Almina tu, you tak fikir pun nak pakai public transportation pun. Betul. Tak ada pun public transportation kan. Tapi rasa kena bawa kereta yang banyak tol dengan boleh lah kira lepas lah kan. So you terikat dengan keputusan tu kan. Jadi kita nak ubah ni, orang rasa macam tak fair lah kan. Sudah kena sudah kena beban dia lah. So bila ada benda yang dirangkumi pada semua orang, nak ubah dia jadi susah sebab ramai orang dah buat keputusan berdasarkan benda tu ada kan. Kalau nak kita ubah parameter tu, variable tu, dia akan menjejaskan lah. So kita faham. Sebab tu benda ni kena buat secara yang kan, yang gradual. So kepada pembayar cukai, rumusannya pada pembayar cukai, terima kasih. Pembayar cukai terima kasih lah. Pembayar cukai, saya ingat pembayar cukai tak boleh lah ada satu sikap, aku bayar cukai, aku betul dapat lah semua. Dia cukai pun tak bayar, dia sebab dia dapat semua. Tak, saya ingat yang tu ada masalah sikit lah kan. I mean the whole point of cukai is ada 2-3 lah. Satu nak memastikan jentera perkhidmatan awam berjalan. Nombor 2 ialah dia juga satu instrumen untuk redistribution kan. Nak redistribute. Tapi elemen redistribute tu, kalau orang yang bayar cukai kata aku nak kena kira berapa aku dapat from government kan. Yang tu tak betul juga lah bagi saya. And then you pandang rendah orang yang tak bayar cukai sebagai apa? You sebagai tak gunalah dia, apa dapat semua ni, dia tak bayar cukai pun. Tapi yang you patut sensitif ialah bagaimanakah cukai itu digunakan kan. Adakah ada corruption ke, ada tirisan ke kan, tak dia punya governance betul ke tak, yang tu yes kan. Tapi nak kata aku bayar cukai 100,000 dapat 40,000, itu tak betul lah kot. So, yalah, terima kasih kepada pembayar cukai kerana bangunkan negara. Dan kepada penerima bantuan, manfaatkanlah sebenarnya. Dan bercita-cita untuk menjadi pembayar cukai kan. Okay. Kan? Jadi Dr. Noor, kita ada GDP per capita, kita ada growth lah, KDNK kasar, kita ada indikator ekonomi yang lain lah, unemployment semua. Apakah dia refleksi satu, orang kata tu, ketidaksamaan ke ataupun kesamaan ke, keadilan kepada pekerja ke, apa itu tujuan dia? Macam kalau KDNK per capita, pada saya lah KDNK is sebagai satu petunjuk ialah okey, dia menunjukkan size kan, size yang terkumpul. Tapi pada saya KDNK per capita dia kurang bermakna lah kan. You ambil KDNK, betul you bahagi dengan bilangan pekerja ataupun yang penduduk. Doesn't quite say anything kan. Kan? Tapi kalau kita tengok macam pendapatan, dia lebih bermakna kan. Dan kita tahu macamnya apakah pengeluaran ini KDNK yang dihasilkan melalui adunan faktor-faktor pendapatan ni, macam mana you agihkan balik kepada ni. So yang tu saya ingat memaksa kita melihat kepada bukan secara agregate tetapi kepada kegiatan ekonomi secara mikro kan. Yes. Jadi kadar yang kita ada iaitu 32 point dan selama ini daripada tahun 2010 pun 30 lebih saja, tak pernah pun sampai 36 40 kah? Tak pernah. Apa refleksi kepada aktiviti ekonomi kita Dr. Noor? So kalau kita tengok so sekarang ni kita kena, orang kata kena hirih belah sikit-sikit lah. Pasal tadi kita tengok terkumpul nasional kan. So sekarang kita kena hirih sikit lah. Pasal ada sektor, ada industri, ada bahagian ekonomi yang mana angka ni tak betul kan. Yang mana ada angka yang melebihi 33%, ada yang kurang kan. Jadi kita kena faham yang mana yang tinggi, yang mana yang kurang, dan dia jadi seolah dia boleh memberi kita satu panduan untuk mengubah daripada yang rendah tapi yang tinggi lah. So satu daripada
daripada ni dari segi teori, tapi juga dari segi yang kita tengok lah, ialah kalau selalunya orang kata your gaji reflect your productivity betul lah tu, tapi kita tengok statistik productivity pun, pertumbuhan productivity dia masih lagi melebihi peningkatan gaji kan. So that is also a problem. Kalau you kata Kenapa? you kata productivity, gaji mencerminkan productivity, jadi maknanya kadar kenaikan gaji upah mesti sama dengan productivity kan. Dia dari segi arah sama, tapi dia duduk kat bawah sikit. jadi so we have to think about this kan. Kenapa jadi macam ni? Kalau dari segi teori dia kata okay, your productivity macam katakan dasar kelang lah, kita kata kedai lah kan, kedai makan lah, kita ambil ramuan, tukang masak, tukang hidang kan, itu je kot, tukang jaga cash register kan. So ini input manusia, yang ni apa, ingredient kan, but ingredient we can see it as dalam bentuk modal lah kot kan, ingredient modal, dan dapur-dapur apa semua ni pun modal, tempat makan ni pun modal. Ni sumber manusia lain sikit lah kot, cook, tukang hidang dengan ni, dan bos ke kot, bos pun bos pekerja lah, dan ada pemilik kan. So bila dia buat benda ni, actually kalau nak bayar gaji, nak bayar macam mana, then you kena fikir actually berapa orang, what is your output yang you hasilkan kali dengan harga yang you boleh jual kan. So that's the nilai. So your gaji should be about berapa banyak you keluarkan kali dengan harga barangan yang you keluarkan gitu kan. Then you bayar gaji kat situ. Bayar gaji pada itu theoretical lah kan. So dia ada dua elemen kat situ. Satu elemen ialah berapa banyak you keluarkan, which is your productivity. So kita setujulah, lebih banyak you keluarkan, dia akan mempengaruhi gaji kan. Satu, tapi itu sebelah je. Di sebelah satu lagi ialah benda yang you keluarkan tu nak jual harga apa kan. So I think kat Malaysia kita ada masalah on the harga side kan. Productivity I think okay, we can of course do better, tapi on the harga side kan, harga kita see on the pembeli side kita kata harga tinggi, on the penjual side dia kata actually my margin is not high enough kan. So that's I think that is one problem, one way of looking at it. Pasal apa gaji ialah tak cukup tinggi. The other way to look at it is actually to look also at apa, macam kadang-kadang the way the labour market is organised, betul kan? Kita punya labour market is distorted kan. Labour market kita, KRI ada buat dua study. Satu return on labour market, dan kita, this one was 2019 so our labour market is distorted. So itu satu lagi penyumbang kenapa pulangan kepada upah is actually Distorted macam mana tu Dr. Noh? No, kalau kita lihat dia distorted, kita ada distorted ke arah suppress the wages lah. Sebab kita ada foreign labour kan, dan kita yang ni saya ada masalah sikit. Saya treat labour as manusia kan, it doesn't matter, dan manusia is manusia lah. Tapi kat Malaysia ni kita punya foreign labour, kita macam bubuh dalam satu bakul lain. Yang ni domestic labour kan. Dalam domestic labour kita kata ada undang-undang buruh undang-undang buruh katalah berapa banyak boleh kerja, kena cuti berapa hari, kena bagi EPL lah, SOKSO lah, apa semua kan. So semua ni perlindungan sosial ni pada buruh ada kos. Lepas tu kita pun kat Malaysia ni union tak kuat lah. Union tak boleh push for higher. Tapi even without that, benda perlindungan sosial kepada buruh ni, cuti lah apa semua ni, dia punya benefit apa semua ada cost kan. Lepas tu yang pekerja asing ni
kita kata yang ni EPF pun tak payah bayar. So macam depa ni bukan orang lah kan. Kita jadi sekarang ni minimum wage pun tak dikenakan kat sini kan. So then you have a dual labour market kan. Dia sebahagian daripada keseluruhan labour market tempatan bersaing dengan yang ini kan. And then you look at it from the firma side, yang tadi tu productivity kali harga tak jalan. I tengok yang ni murah daripada yang ni pak. Lebih baik ambil yang Kita ambil yang ni lah. Yang ni ambil yang ni tak payah bayar EPF, tak payah bayar gaji minimum cuti lebih kurang tiga shift kan. So you're distorting the market kan. Bukan salah kita ambil pekerja asing. Bagi saya kalau tak cukup kita kena ambil lah. Tapi kalau you tak kenakan undang-undang buruh yang sama then peletakan harga dia tak betul kan. Dan kalau you ambil firma sebagai satu orang yang rasional, itu faktor yang kedua yang menyebabkan suppression of wages as a whole. There can be different factors. Satu lagi ialah macam apa yang firma buat lah. Kalau ramai orang marah saya tak kisah. Kalau you katakan sektor peladangan kan, yang tukang duk ambil buah tu, buruh kasar lah, then it's actually buruh kasar lah. So it's kekuatan duk kait buah tu dengan angkat buah tu kan. So dari segi ekonomi kita lihat kegiatan tu sebagai kombinasi buruh dengan modal kan. So kalau teknologi dia nak pakai pisau tu duk pergi cucuk tu, so teknologi dia is what? Orang tu dengan blade tu kan, untuk menghasilkan output yang cepat. Jolok jadi bubuh dalam lori. So actually the nisbah labor modal tu is very low. The modal part is very low kan. Modal dia apa? Benda tu lah kan. So dalam kegiatan yang mana labor dengan capital ratio is so small, upah dia sebenarnya rendah kan. Cuba kata ada inovasi ke apa benda ke, I don't know what, pengaitan buah ni telah dimechanizekan kan. Ada mesin ni hamba Allah tepi sekejap je. Tapi si Anu tu no longer jadi tukang duk pegang tu, dia jadi tukang tukang bawa mesin tu operator mesin lah. Ada kombinasi buruh modal, intensity buruh dalam tu is tinggi. Dia jadi menguruskan teknologi daripada membuat benda tu kan. Orang tu mesti dibayar lebih kan. Jadi kalau kita tak tingkatkan the sophistication of kita punya production, dia akan sama lah. So sektor peladangan is a big part kan. Macam construction pun kan. Construction dulu kita import a lot of labor just to do construction. Bricklaying is satu brick. Buat bangunan 40 tingkat tu. Kan? Of course upah dia is low. Tapi scarcity, kekurangan menyebabkan upah dia naik lah kan. Kata tak petang nak buat kerja. Tapi lah ni kalau kita tengok, dia ramai buat integrated building system. Yes. Kilang saja. It's actually penghilangan kan. Construction dah jadi macam penghilangan. So upah untuk orang yang terlibat dalam kegiatan itu akan tinggi. So actually it's a soal of dasar buruh, soal apakah firma-firma di Malaysia dia buat kerja kan. Pasal apa dia tak mau buat inovasi, pelaburan kepada modal atau teknologi. Jadi Dr. Noor, untuk capai sasaran 45% tu, itulah. Lah ni berapa? Lah ni kalau yang latest tu 30 lebih lah. Itulah. So, macam mana kita nak kita kena ubah. Kita kena kata, kalau katakan sektor peladangan yang ada 6 juta hektar, I didn't check the number of labor yang sektor peladangan pakai. Kalau dia tak ubah teknologi dia, dalam erti kata ekonomi, dia tak ubah kombinasi buruh dengan modal dia, intensity buruh dengan modal dia, gaji
Gaji macam tu je lah. Naik segi inflasi, terkurang dan inflasi kan. So kita perlukan yang kita masih buat sedia ada untuk ada peningkatan kecekapan melalui pelaburan pada teknologi dan sebagainya lah. Itu yang benda yang kita sedang buat untuk bagi elok kan. Jadi kalau benda baru pun kita kena ada innovation dari segi macam you tengok macam kalau foreign itu domestik. Kalau foreign investor pun MNC pun kalau kegiatan pembuatan manufacturing cuma sekadar memerlukan input, ambil benda ni, buh benda ni kan, betul ni, then the sumbangan buruh kepada membuat benda tu is actually quite low kan, so you will be paid low. Tetapi kalau dia memerlukan lebih kemahiran dan dia mengendalikan teknologi yang lebih tinggi, sudah tentu dia dibayar lebih kan. So kita tak payahlah masuk yang takat ambil tiga benda sekali. Buat apa kan? Itu yang sasaran kita letakkan dalam NIMP 2030. Kita nak apa ni orang kata aktiviti ekonomi dalam global value chain kita yang lebih sophisticated yang memerlukan kemahiran yang lebih tinggi, kerana kemahiran manusia itu memerlukan pengetahuan menguruskan teknologi yang lebih tinggi kan. Dan dengan adanya dasar ataupun dasar dan pelan tindakan sebegitu, maka insya-Allah lah bolehlah kita capai 40. Tapi kena benda yang firma tu kena berdaya saing lah pula. Dia boleh jual benda tu. Kalau dia boleh buat tapi tak boleh jual. tak ada hasil juga. Jualan lah kan. Tak ada jualan lah. So it's very, bukan saja kena berubah, tapi perubahan itu menjadikan dia lebih berdaya saing kan. Baru dia boleh jual kan. So daya saing, penguasaan teknologi dan juga ambil risiko lah. Ambil risiko nak try benda baru. Masalahnya Dr. Nur, satu lagi, kita punya pasaran buruh kita ni banyak orang kata tu bekerja dalam sektor SME. Macam mana kita nak kerah sektor SME dan juga itu saya macam saya kita lihat benda yang bukan benda baru lah. Kita lihat benda yang duk ada dah, tapi macam mana kita nak macam saya tengok sekarang, kalau you tengok KL Kelang Valley ni kondo. Actually all of them ada joint management committee yang jaga semua ni kan. Management committee. Management committee nak kena bayar apa service fee apa semua ni kan. Saya salah seorangnya. Okey. Bagus, you jadi pening kepala. Suruh bayar setiap bulan. Tapi MC dengan penghuni pun atau penyewa pun dia memerlukan perkhidmatan. Misalnya aircon, plumbing kan, wiring lah. Selalunya benda ni lah. Plumbing tak jalan, electrical tak ada. So perkhidmatan untuk buat benda ni kan. Kita ada ramai orang kita latih kan. IKM lah, macam-macam lah, politeknik kan. Tapi sebenarnya kalau saya ada macam tempat saya duduk ada satu nombor yang my wife bilang kan. Dia macam mobile lah. Dia macam mobile. You call dia tahu you call from which location mana. Waktu dia boleh hantar kan. Plumbing ke, wiring ke, adalah dia charge. Kalau dia datang dia charge upfront as a ni, kalau dia kena buat kerja dia tolak daripada yang tu lah. So itu peningkatan penggunaan teknologi yang menguruskan pembekalan perkhidmatan tu pada tahap yang lebih efisien kan, yang mengisi satu keperluan yang ada kan. Apakah kegiatannya kegiatan yang agak standard kan, wiring, electrical, plumbing kan, jaga operasi lah. Tapi kita punya problem, saya rasa kita ada ramai orang ni yang ada ni kan, yang ada kemahiran ni, tapi kita tak cukup ramai orang yang nak organize apa ni kan, untuk menjadi satu firma yang membekalkan perkhidmatan tu secara cekap, secara ni, dan boleh charge harga yang apa. Because benda ni is actually you kena bayar. I mean kalau toilet you tak jalan, your
you desperate lah kan. Bumbung tirih apa semua so it's good kegiatan yang bukan di frontier teknologi tapi menggunakan teknologi platform macam Grab juga lah kan untuk membekalkan perkhidmatan ni. Ada orang buat tapi kadang-kadang kita tak boleh mengharapkan orang yang dilatih untuk kemahiran tu sendiri yang membuat innovation tu kan. You kena ada entrepreneur lah yang organize the thing kan. So I think maybe kita tak cukup entrepreneur ataupun Kita banyak orang kata orang yang ada kemahiran tu. banyak, tapi kita tak boleh cakap lah diorang ni akan jadi entrepreneur sangat. Takkan, tapi to be fair so tak kalau you not mungkin orang tu dia suka buat benda tu. Tapi dia bukan businessman kan. Kanjur lagi dia kena buat business registration lah apa semua. Dia pening lagi kan. Tapi dia sanggup dapat gaji untuk buat benda tu. Okey lah. Tapi mungkin kita ada orang macam tu. Banyaklah kita ramai yang latih. Tapi kita mungkin tak cukup orang yang nak organize dia kan. Nak the usahawan yang datang menguruskan apa ni kan. Dengan teknologi terkini semua ni. Dan dengan pemasaran dia kan. So I think itu dari segi memperbaiki kegiatan ekonomi yang sedia ada kan. Bukan membuat benda yang baru pun kan. Benda yang baru, yang inovatif, produk yang baru. Itu pun produk baru lah juga in a way kan. Itu dalam negara. Maybe kita kena fikir macam mana kita nak bersaing dengan luar. Nak memasarkan benda tu di luar negara. Dan dia ada timbul soal-soal lain lah. Adakah market access jadi satu isu? Tak ada. Kita sign macam-macam ASEAN Free Trade Agreement kalau tak apa. Kita ada agensi seperti Madrid lagi. Nak pergi tolong market semua kan. So we should do more of that also lah. Tapi dia memerlukan duit and all these things. So actually kalau kita tak ubah benda ni, then masalah waste ni dengan masalah agihan ni dia tak akan selesai lah. So macam kalau kita tak buat benda baru, kita tak buat benda yang sedia ada dengan cara yang lebih produktif, kita tak menembusi pasaran baru di luar, kita tak menarik pelaburan yang membekalkan pekerjaan yang lebih. Kalau kita tak buat benda ni semua, then we are stuck kan. So that's why maybe yang 45% tu 45% sasaran ekonomi lagi apa? Lagi 7 tahun? Lagi 20-33 kita sasarkan tu. Lagi 7 tahun. Tapi Dr. Noor, daripada 21 data yang kita ada daripada 2010 sampai ke tahun 2016, kita ada trend peningkatan lebih income share. Around 30 low. Tapi masih lagi low lah bawah, tapi cuma dia naik lah juga 31 naik ke 35%. Struktur ekonomi sama je macam dulu. I think some of that is because I think oil and gas. Oil and gas. Got oil and gas. Oil and gas is satu industri yang apa? Yang pelaburan modal dia tinggi kan. So then the nisbah modal buruh dia tinggi kan. And then oil and gas, of course, they pay better than the banyakkan industri lain kan. Oil and gas pay quite high. Kerja tu melibatkan pengurusan modal yang tinggi, teknologi yang sophisticated, macam dangerous and dirty jugalah kan kerja di apa di rig semua kan. So I think it's oil and gas. If it's just construction, kalau ada perubahan daripada the normal labour intensive dengan manufacturing intensive construction dari IBS system, then ada sikit akan sikit nampak. Tapi I think kita punya sektor peladangan, even sektor padi ke apa semua, manufacturing kita pun tak upgrade dia punya kegiatan ekonomi lah. Kegiatan dalam firma kan. So I think that's why we're stuck. So we need to change. Kalau tidak, kerajaan boleh mengenakan dasar macam gaji minima kan. Yang tu macam buat naik meja ni lah, semua orang kena kan. Itu pun menjerit habis semua orang lah. So, tapi boleh lah naik tu. Naik sikit. Sekarang dah 1,500 jadi 1,700 kan. Nak pergi 2,000 ke. Tapi yang mana yang sini menjerit lah kan.
Orang mati lah SME macam kita ni. apa semua. Tapi kadang-kadang kalau kita kata orang marah lah, kata tapi kalau you boleh buat bisnes, boleh bayar dia gaji 1,500 ya. Should you be around? Kalau you boleh bayar dia 1,500 ya. Maybe you shouldn't be around kan. Maybe your modal tu digunakan untuk memaksa you menggunakan modal tu untuk membuat yang boleh bayar 2,000 lah kan. Kalau kita sorry I'm your business, I boleh bayar 1,000 sebulan. Okey Bayar 1,000 tu orang tak sah kerja. tak kerja Kita letak minimum wage atas daripada tu kan. Kalau boleh bertahan tu makna boleh lah. So itu pada kadar orang terlantai lah kan. Tapi mungkin modal tu dipaksa untuk dipikirkan untuk digunakan untuk benda lain lah kan, yang lebih berdaya saing, yang lebih produktif, yang boleh memberi gaji Lebih tinggi kan. So tapi how to give gaji lebih tinggi kena tengok pasaran di luar, kena lebih berdaya saing. So all these things lah. Okay Dr. Noh, kita nak habis dah ni perbincangan kita hari ni. Sebagai wrap up-nya, kita tadi dah bincang lah mengenai beri sedikit penjelasan mengenai pengumuman bajet, pemotongan bajet kementerian-kementerian yang pemotongan lah. Inverted commas. Ya, sebenarnya untuk menampung subsidi tadilah. Okey, kemudian kita bincang sikit pengkelasan isi rumah mengikut taburan pendapatan. Dan paling penting sekali, kita punya topik perbincangan hari ni dia berkaitan dengan bahagian pendapatan pekerja berbanding GDP, iaitu labor income share. Kita dengar tadi itu adalah refleksi pada struktur ekonomi kita, dan kita tengok macam mana kerajaan akan bergerak ke arah mensasarkan 45% labor income share menjelang tahun 2033. Satu hasrat yang tinggi itu. Ada apa-apa kata akhir Dr. Noh? Kata-kata akhir kepada para pendengar kita. Susah Susah macam kalau tak ada krisis energi ni, perang ni pun susah kan. Lagi susah lah. Ada benda ni lagi susah. Tapi kadang-kadang hidup ni dia tak sunyi daripada kesulitan. Benda yang kita tak jangka kan. So we just have to take it sebagai satu yang kita kena hadapi je lah. Tapi benda ni memang susah kerana dia nak memaksa orang keluar daripada yang dia biasa kan. Kalau you buat perniagaan sekarang, I own 1,000 hektar ladang kelapa sawit kan, dan pergi minta dekat siapa permit masuk bekerja, bagi ni harga CPO 4,000 lebih tu kan. I'm making good money Syuk. kan. So you want me to innovate benda kan, nak ambil 10 ekar nak tanam sayur ke benda ke, ataupun nak buat something, I won't do it kan. So that is something yang susah kita nak ubah, sebab you nak suruh orang ubah bukan daripada benda yang sakit daripada tak sakit. You kata dia benda yang okey lah, ada boleh jadi lebih okey, tapi you kena lalui kemungkinan jatuh kan. So kalau saya manusia biasa, kalau pemilik saham, saya tak nak buat benda tu kan. So that's why ini satu perkara yang susah. Kalau kita kenakan dasar, kita kenakan perundangan ataupun yang memaksa orang macam tu kan, kita cukai dia lebih ke apa benda ke, dia marah dia marah. Kalau dia ada duit, dia pergi upah siapa kan, pergi suruh kata you kan. So but that's the reality of the situation kan. So susah. Jadi tapi saya rasa benda ni abstrak, tapi pada orang yang muda, orang yang baru keluar universiti, orang kerja, duk tengok, aku tak puas hati nak buat macam ni kan. Saya cuma harapkan pada generasi yang macam ni, dia ada kemahuan, tapi dia ada kesempatan, dan dia juga ada some safety net lah. Kalau dia ni kan, kalau nak harapkan katakan a 66-year-old owner of 1,000 hectares of kelapa sawit to take risk and change, Yalah, so these people have to do it. So
Harapan kepada orang muda. Yes. Yeah. Orang tua tak boleh buat apa. Tinggalkan dinosaur. Okay, Dr. Noh. Thank you. Terima Terima kasih. kasih banyak. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Okay.